Saya kenal dengan dia lebih lama. Sebelum saya jadi Perdana Menteri pun saya berjumpa dengan dia. Dan saya tak lupa tempat yang saya jumpa dengan dia ialah supermarket. Full Story Supermarket namanya. Tahun 1968. Jadi saya kenal dengan dia agak lama. Dan apabila saya pilih untuk bersara, saya telah lantiknya sebagai timbalan. Jadi bermakna bahawa dialah yang akan mengganti saya. Dan sebenarnya lah apabila saya bersara, Nur Badawi ambil alih sebagai Perdana Menteri. Dan apabila dia jadi Perdana Menteri, dia memimpin pilihan raya pada tahun 2004 dengan kejayaan yang tercemerlang dalam sejarah, iaitu 90% undi untuk kerajaan pimpinan Datuk Abdullah. Itulah kejayaan yang besar.